Alright guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay, hari ini aku berada di Julau guys. So lepas ni aku nak bawa korang jalan-jalan, nak tengok pekan Julau So sekarang aku berada di Julau, baru singgah tadi. Sementara aku nak balik ke Mukah, so kita singgah di Julau. So kita tengok dulu Pasar Tamu Julau. Guys, di Pasar Tamu Julau. So pagi ni tak banyak barang yang dijual di sini, banyak yang tutup. So sayur-sayuran ada juga, cuma tak banyak lah. Kita bawa pergi tamu dulu, buah pakan. Okay guys, sini kedai makan sini ada di Bayu Borneo Cafe Catering Julau. Ini Muslim. Kalau korang yang Muslim nak beli makanan kuih muih ada di sini. Dapur Kak Ijan, ini dapur Kak Ijan. Pekan Julau tak besar guys, kecil. Pekannya kecil saja. Okey, di sini pun masih ada jual durian. Kedai makan nak tengok durian. Dabai ada, durian ada guys. Buah empit. Buah durian. Okey, pekan Julau tak besar guys. Ni pekan area belakang, area market. Cuma dia ada dua direct bangunan. Maksudnya dua barisan dah. Bangunan dia adalah banyaklah juga. Situ tempat market tadi, Tanah Tawam di sebelah sana tu. Dewan Serbaguna Julau. So jom aku nak bawa korang jalan ke tengah tu. Ini banyak kedai makan. Okey. Ini area sini kedai makan semua guys. Sini kedai makan. Lorong tengah Julau. Siap ada skipping lagi ke depan tu. Kita tengok bahagian tengah. Ini di belakang, area belakang. Area belakang Pasar Julau. Sini juga kedai-kedai belakang. Dia cuma ada dua bahagian je. Satu bahagian sini dan satu lagi direct bahagian sini. Okey, kita nak bergerak ke bawah tu. Kita nak pergi ke waterfront. Saluan motosikal macam di market Thailand. Sini banyak kedai makan. Ada durian lagi guys. So alright guys. So
Ini pasar pekan-pekan. Ni bangunan kedai di Pekan Julau. Dia cuma ada 2 bahagian saja. Okey, bahagian 1, 2. Dia 2, lepas tu kat belakang lagi ada 2 barisan lagi. Dan ada sedikit dekat bahagian pasar tamu tu kat belakang. Jadi dia pekan kecil je guys. Dan tu kedai lama. Dewan terbuka situ. So sekarang kita berada di waterfront Julau. Okey, ini adalah waterfront Julau. Okey, 14 tahun lepas aku pernah practical di sini. So dulu tak ada benda ni. Okey. Ini adalah waterfront Julau. Kita boleh lihat budak-budak bermain. Tengok. Okay. Sungai Julau. Sungai Julau, tempat dia orang bawa bot ke bawah. Jalan ke bawah. Bawah tu banyak lagi bot. Air besar guys. Sebab hujan. Alright guys. Okay, so sekarang aku berada dekat jambatan gantung kat belakang tu. So jom kita tengok jambatan gantung. Okay, jom kali, hati-hati di jalan. Hati-hati, air besar bawah tu. Okay. Ini jambatan menghubungkan jalan ke seberang sana tu guys. Cepatlah kita sebelum sana. Jap, air besar. Kuat air. Bagus. Motosikal mah. Motosikal mah. Motosikal. Air besar guys. Hati-hati, rosak. Okey, ni jambatan gantung menghubungkan ke seberang sana. Harus kuat bawah tu. Alright guys, so sempat lagi tadi aku beli durian. Sini murah guys, RM20. RM20 saja satu tompok, ada dalam 4. Kalau kecil tu 4 ke 5 lah. Sempat lagi kita nak beli durian. Kita tak dapat nak lama-lama sangat sebab kita nak balik ke Mukah dah. So kita sempat singgah tengok-tengok Pekan Julau sekejap. So anak aku lagi nak bermain dekat taman tu. Okay, kita tengok. Tu dia nak bermain. Dia nak bermain dekat taman sini. Ni ada taman. Rasanya tutup ni kot. Tempat duduk. Apa? Semut. Okey. Tepi dah. Tepi dah. Okey, sana kita boleh tengok, sana ada Cintailah Bandar Julau. Cintailah Bandar Julau. Sana Pekan Julau. Macam ni lah keadaan Pekan Julau. Okay guys, so sampai di sini saja kita ronda-ronda Pekan Julau. So insyaAllah kalau ada masa lagi kita akan ronda lagi Pekan Julau, Pekan Kenawit, Pekan Kapit. Okay guys, jumpa lagi di next video. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Goodbye.